Hai guys, so hari ni saya nak kongsi resepi buat kuih limas pula. First, kita masukkan santan kat dalam blender, dalam separuh blender macam tu. Lepas tu kita masukkan tepung gandum, masukkan sedikit garam. Lepas tu kita masukkanlah lebihan santan tu tadi. Lepas tu kita blend sampailah semua sebati. Untuk belah bawah, first kita masukkan daun pandan kat dalam blender. Kita masukkan sedikit air. Lepas tu kita blend lah macam biasa. Next, kita masukkan santan, masukkan tepung gandum. Tapi kali ni kita masukkan gula. Barulah kita masukkan air daun pandan yang kita dah blend awal-awal tadi. Kita blend semua sampailah semua sebati. Untuk buat acuan dia pula, kita guna daun pisang. First kita kena layulah dulu daun pisang tu kat atas api. Kita buat bentuk dia. Saya guna air kotak. Bila kita dah buat bentuk dia, kita stapler lah supaya bentuk dia tu kekal macam tu, tak terbuka. Kita dah siap susun, kita masukkan gula. Kalau korang tak nak manis sangat, maybe boleh kurangkanlah gula tu. Kita masukkan adunan hijau. Bila kita dah masukkan adunan hijau, kita terus kukus selama 5 ke 10 minit. Make sure korang tutup dengan kain tau, supaya air kukus tu tak jatuh kat dalam kuih kita. Bila adunan hijau dah siap, barulah kita masukkan adunan yang warna putih pula untuk kita kukus 5 ke 10 minit juga. Dah siap lah kuih kita. Nampak cantik kan? Nampak menyelerakan kan? Memang sedap pun, memang tak tipu, memang sedap. So apa lagi guys? Selamat mencuba. Kalau jadi tolong bagi tahu tau.